Kenapa aku jadi begini? Sejak bila aku mula kehilangan diriku? Selama ini, hidupku hanya berkisar tentang kerja yang tak berkesudahan. Mengurus pekerja, melayani bos, memenuhi kehendak pelanggan, memastikan pembekal sentiasa tersedia. Siang, malam, tahun demi tahun, itulah duniaku. Di tengah segala hiruk pikuk urusan dan tanggungjawab, bagaimana aku sempat memikirkan soal jati diri? Bagaimana aku sempat merenung maruah bangsa, sejarah Melayu silam atau legasi yang aku warisi? Bukankah semua itu tidak relevan dalam hidup moden aku hari ini? Tiba-tiba, aku dapat merasakan stres itu datang kembali, menekan dadaku, membebankan fikiranku. Aku menarik nafas dalam-dalam, cuba mengawal perasaan. Dan tanpa aku sedar, aku mula mengalihkan fikiranku kepada atuk. Mungkin dia satu-satunya kunci untuk aku merungkai kekusutan dalam jiwaku. Mungkin di sinilah jawapan yang aku cari selama ini.